Hai, hari ni kita nak pergi Seoul. So, yang ni Luqman dengan Yani hantar ke airport KLIA 2. Yang ni kami dah masuk, tengah tunggu dekat boarding gate sambil nak makan dan aktifkan kad. Okey. Kita order cheesecake dalam flight. Flight kami depart 11.30 malam dan landing dekat Incheon pukul 7 pagi. So Alhamdulillah, lepas landing ni tengah tunggu nak pergi immigration pula lah. Ni nak pergi ke Terminal 1 untuk immigration process. Alhamdulillah, kita orang lepas immigration. Muka barai pergi beli banana uyu kat Siumat. Yang ni tengah tunggu airport limousine 17,000 won. Tapi dia akan bawa terus pergi stop yang berdekatan dengan hotel. Ni adalah view dari dalam bas tu. Bas tu selesa sangat dan sangat efisien. Oh, lupa nak bagi tahu, kalau nak beli tiket kena guna credit card. Okay, kami dah sampai bilik. Ni kita orang dapat free upgrade. Kita orang book 2 twin bed, tapi dapat yang ada duplex sekali lah. Nama hotel adalah Myeongdong Merlin Hotel, berdekatan dengan Myeongdong. So tadi kami selesai rehat semua. Lepas tu kita pergi makan kat Gosame, nak makan ikan bakar dan squid. Lepas je makan, kita orang decide nak pergi area Gwanghwamun. Plan asal nak pergi National Folk Museum. So yang ni jalan kaki dan tengah biasakan diri dengan bas dan juga subway dekat Korea lah. Kami dah sampai dekat area Gwanghwamun. Adalah demo-demo. Tapi sebenarnya masa kita orang kat sini tengah ada program Seoul Outdoor Library. So membaca di luar lah. Ni dekat National Folk Museum, free je masuk. Museum ni dia bersebelahan dengan Gyeongbokgung Palace. So kita boleh tengok lah kehidupan Korea pada tahun 80-an dan 90-an. Kalau tengok vibe ni macam dalam cerita Reply 1988, kalau siapa yang tengok. So kita boleh tengok TV zaman dulu, mainan zaman dulu. Last time tengok ada orang boleh masuk kawasan ni, tapi mungkin dah tak boleh masuk dah. Okey, ini adalah tempat jual tteokbokki. Macam kalau tengok kat K-drama kan, orang pergi kedai tteokbokki lepas balik daripada kerja. Banyaklah lagi tempat yang di display, macam tempat gunting rambut, tempat tangkap gambar. Dalam ni juga ada Children Museum, tapi kita orang tak sempat pergilah. Ni kita orang tengah lepak sambil borak sebab dah penat. Ada tempat duduk lah dekat National Folk Museum tu, depan dengan Children Museum tu. Rehat sekejap dan plan nak pergi mana. Kita tengok macam nak tengok kita dah berapa. Tengok kat health. Komentari. Ni adalah tandas semasa zaman Joseon. Ni tandas untuk middle income Muslim, kan? Kemudian kami pergi ke Hongdae. Hongdae ni basically adalah macam tempat orang muda
ada basking, banyak shopping punya tempat lah. Tapi boleh dikatakan macam Bukit Bintang kalau di Malaysia. Jadi laju pergi sini. Kami stay di Hongdae sampai pukul 8 malam. Kemudian balik ke hotel. Sebab esok nak pergi naik train pukul 7 pagi ke Jeonju.